Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidah Adilia binti Syahriman selaku hos dalam slot rangkuman jenayah. Baru-baru ini, negara kita digemparkan dengan kes jenayah berkaitan pengabaian kanak-kanak. Mari kita lihat pandangan dari warga SMKA Falahiyah berkaitan kes tersebut bersama wartawan TVPSS di lokasi. Apa pendapat Anti dengan kes pengabaian kanak-kanak yang baru-baru ini berlaku di Selangor? Okey, pada pendapat saya rasa lebih baik KPM mengambil tanggungjawab kerana kanak-kanak sekarang sedang mengalami pertumbuhan dan kasih sayang daripada kedua-dua ibu bapa dan penjaga. Okay, sekian, terima kasih. Apa cadangan Anta untuk menghalang berlakunya gejala pengabaian kanak-kanak dalam kalangan warga SMKA Falahiyah? Cadangan saya ialah ibu bapa haruslah mengambil berat ke atas anak mereka supaya kanak-kanak mereka tidak merasa diabaikan oleh ibu bapa. Dan anak-anak juga haruslah pandai mengambil perhatian ibu bapa mereka supaya ibu bapa tidak mengabaikan mereka. Okey, jadi itulah cadangan dari saya. Terima kasih. Apa cadangan Anta untuk menghalang berlakunya gejala pengabaian kanak-kanak dalam kalangan SMKA Falahiyah? Cadangan saya adalah pihak guru boleh merapatkan lagi hubungan antara murid di mana cikgu boleh tahu apa masalah murid itu sekiranya ibu bapa dia ada masalah rumah tangga ke apa ke dan sebagainya. Di mana cikgu tu akan cikgu adalah aset yang penting untuk membantu dalam gejala pengabaian kanak-kanak ini. Jadi guru-guru di luar sana saya harapkan untuk mengetahui apa masalah anak murid anda sekiranya mempunyai masalah dalam keluarga. Apa cadangan Anta untuk mengelak berlakunya gejala pengabaian kanak-kanak dalam kalangan warga SMKA Falahiyah? Terima kasih atas soalan Anti tadi. Jadi, pengabaian kanak-kanak ini dapat dielakkan dengan peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengambil berat tentang anak-anaknya di rumah. Okey, jadi kalau ibu bapa ni pergi ke kerja ataupun kerja lewat dan balik ke rumah dengan penat dan letih, dia perlu untuk meluangkan masa bersama anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terasa terabai. Jadi pihak sekolah juga perlu peka terhadap kebajikan kanak-kanak. Kesimpulan di sini, semua pihak amat penting bagi membanteras pengabaian kanak-kanak. Jadi itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Mama. Salam. Mama sihat? Sehat, Alhamdulillah. Apa pendapat Mama dengan kes pengabaian kanak-kanak yang baru-baru ini berlaku di Selangor? Okey, tentang kes pengabaian kanak-kanak, bagi Mama, kes pengabaian kanak-kanak ni satu kes di mana perkara yang perlu negara kita ambil sebagai iktibar, sebagai pedoman kepada semua ibu bapa yang ada kat Malaysia. Sebab kanak-kanak sekarang ni, generasi sekarang ni adalah generasi fragile di mana mereka sangat rapuh dan ampuh. Jadi parents kena kadang-kadang kena tengok mereka lebih daripada generasi yang dulu. Kalau generasi mama dulu, kita boleh biarkan anak berada di luar rumah. Tapi sekarang tidak boleh sebegitu. Sebabnya bahayanya di mana-mana. Dan kes pengabaian kanak-kanak ni sebenarnya bukan saja tentang mengabaikan kanak-kanak dari sudut mungkin makan pakai, tapi dari sudut masa. Sebab ekonomi sekarang menyebabkan parents terpaksa kerja 2-3 kerja, emosi kanak-kanak terabai, makan minum ada, tapi kadang-kadang anak-anak ni bukan berfokus kepada makan minum sahaja. Mereka lebih kepada inginkan kasih sayang, inginkan belayan. Sebab kanak-kanak kan memerlukan perhatian yang lebih. So bagi Mama, semua orang kena ambil iktibar dengan apa yang telah berlaku. Banyak kes kat Malaysia pengabaian kanak-kanak kan. Dan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dan juga sebagai seorang ibu, bagi Mama, memang kita kena ambil sebagai sesuatu yang penting, suatu isu yang wajar kita fikirkan sama-sama dan kita jaga sama-sama sebab anak tu adalah amanah daripada Allah.
Apa cadangan Mama untuk mengelak berlakunya gejala pengabaian kanak-kanak dalam kalangan warga SMKA Falahiyah? Okey, untuk warga SMK Falahiyah terutamanya dari skop pengabaian kanak-kanak, pertama kita kena ada intervensi. Intervensi ni termasuklah kaunseling keluarga, parenting skills, macam mana kita kena ada konsult ibu bapa. Sebab pengabaian kanak-kanak ni walaupun kita dah berada di sekolah menengah, kamu semua masih lagi dalam kategori kanak-kanak. Dan kadang-kadang parent ni bila anak dah masuk remaja, mereka tak sedar bahawasanya kaedah parenting tu kena berubah, di mana ibu bapa lebih kepada menjadi rakan berbanding menggunakan kuasa autoriti sebagai ibu bapa. Jadi bila kita menjadi rakan kepada anak-anak kita ni, dan cikgu pun jadi rakan kepada pelajar, silaturahimnya lebih rapat, mudah untuk kita mengenal pasti pengaruh rakan sebaya, mengelakkan masalah sosial dan menyebabkan pelajar rasa disayangi. Sebab tu kat sekolah kita ada guru penyayang, mentor-mentee, sistem keluarga Al-Falah dan sebagainya. Jadi sebagai warga Falahiyah setakat ni Mama rasa pelajar-pelajar kita dapat merasai kasih sayang guru-gurunya. Sebab Mama tengok khidmat murabinya sangat aktif, pelajar-pelajar pun gembira berada kat sekolah ni. Pandangan warga SMKA Falahiyah jelas memberi mesej yang tegas terhadap jenayah yang berlaku di Malaysia. Jenayah bukan sahaja merosakkan imej, malah membantutkan pembangunan negara. Sekian daripada kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi.